Eish. Tarong Unforgiven official trailer. Go. Berompak lari. Okay. Marga ibarat sebuah bahtera yang besar. Walau apa pun terjadi, kita tetap saudara. Kita Blood Brothers. Movie lain. Marga. Ya, keluarga marga. Ataupun yang lain-lain ni nak sangat kerusi ni. Kerusi naga. Kan aku lawan. 3 fight. Kau 3. menang semua 100,000. Aku bukan ayam sabun. 100,000 je. Mana Encik Badrul? Fighter dia dah sampai ni. Kau masuk tarung, fight untuk Ayah Bad. Kau dah gian nak bunuh orang balik ke apa? Yalah, kau tak ada cerita. Orang yang nak menang, dia tak tengok benda lepas. Kau berlawan balik. Itu je yang kau boleh buat untuk dapat sebanyak ni. 100,000 je. Aku lagi rela mati. Itu kali inisial. Nazai Isam Rashid. Naik nanti. Orang yang pertama aku kasih sayang. Game tak selalu sengkau. Buktikan yang kau layak. Kau tu pengecut. Setiap kali kau buat salah, kau lari. Eish. Kau silat dah. Zola Arifin berompak lari. Hazrat Syafina sama orang tak rasa apa. Oh, visual dia. Jadi itulah dia trailer Tarong Unforgiven akan bertarung di program 7 Mei nanti. Dan berdasarkan pada trailer ni, nampaknya kita akan menyaksikan sebuah kisah di mana watak utama kita ni yang dilakukan oleh Mirul Aiman mungkin terlibat dalam satu insiden yang menyebabkan dia dah berhenti dari apa yang dia buat ni lah, yang bertarung dalam ring itu. Dan jangan cerita siapa watak si Zul Arifin ini dia nak naik takhta, maka dia perlukan bantuan si Mirul Aiman ini untuk bertarung untuknya untuk tiga match bermenang berturut-turut dan berjaya lah watak Zul Arifin ini untuk naik takhta. So ini adalah filem keempat Raisa Hisham Rashid dan so far movie-movie dia yang saya dah tonton not disappointing. So harap streak tu tak dipatahkan lagi lah. Pusaka I think it's really good. Kaha, Kaplah High Council I think it's good too, and I hope Tarong Unforgiven akan meneruskan lagi lah streak untuk Raisa Hisham Rashid menghasilkan filem-filem kualiti yang menepati cita rasa penonton kita lah. Sekejap, saya nak tengok kejap ada Amin Hafiz dalam ni. Okay, setakat ni tak ada dalam ni. So looking forward untuk Tarong Unforgiven bulan Mei nanti. So apa pendapat korang tentang trailer ini? Adakah korang akan tonton? Kongsikan di ruang komen dan terima kasih kerana menonton.